Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk jenis penyembuhan saya kali ini, saya akan panggil dia sebagai The Heal Touch. Kalau dalam bahasa Melayu, saya anggap macam sentuhan kesembuhan lah. Kalau lagu Eka Mantra tu sentuhan kecundangan, ini sebaliknya. Sentuhan kesembuhan, siapa tahu dengan jenis ini saya boleh bantu ramai orang yang tak pernah putus harapan dalam mencari kesembuhan untuk diri mereka lah, supaya mereka boleh beribadat dengan baik dan bergembira di samping keluarga yang tersayang. Untuk jenis yang baru ni, saya agak serius lah untuk buat dengan betul-betul. Setidak-tidaknya saya mampu membantu isteri yang banyak berkorban untuk saya, berjaga malam untuk buat kuih. So saya telah bina satu laman web untuk share pengetahuan ni dengan orang ramai lah. Actually saya tak ada pengalaman pun, saya tak ada sijil IT pun, tapi sebab minat, saya memang minat dengan teknologi. Jadi saya dah bangunkan website, insyaAllah akan mula beroperasi pada minggu hadapan. Doakan saya dipermudahkan urusan untuk buat benda-benda ni lah. Dan anda juga boleh subscribe channel YouTube saya bagi menonton jenis-jenis saya dalam mencari kesembuhan ni, supaya selepas ni saya lebih sihat dan lebih mampu untuk menampung keluarga, membantu sesama insan, dan doakan jugalah keajaiban untuk mata sebelah kiri saya ni yang telah buta sepenuhnya, agar diberi penglihatan yang baik oleh Allah SWT. Doakan saya. Assalamualaikum.